Honda XADV 750 ni kan, dia ada beberapa riding mode lah. Okey, kita boleh tengok kat sini. Ni tukar dia, kita tengok kat meter Bila aku tekan tolak kan. Okey, ini sport mode, rain mode, gravel, user ni custom lah. Ini pun custom ikut korang punya kesesuaian. Ini standard. Okay, so aku tak pernah pakai yang lain. Aku selalu pakai standard dia sebab aku tak berapa expert tentang motor ni. Tetapi kali ni aku nak try pakai gravel mode. Kita tengok macam mana performance dia lah. Okay, ini masuk gear. Dia skuter, bukan skuter macam skuter biasa tau. Skuter biasa kita pulas terus jalan kan. Tapi ni tak, ni free gear ni. Nampak? Okay, so nak masuk gear dia kat sini lah. Korang tolak sini ke kiri, masuk gear 1. Kalau nak pakai manual, kita tolak lagi sekali 1M bermaksud dia manual. Okay, so sekarang aku tak nak pakai manual. Aku tak pandai. Kalau tak pandai payah. Okay, sebab korang kena masuk gear kat sini. Ini tekan ni masuk gear, tolak ni buang gear. Okay, dia macam pedal shift lah saya cakap. Okay, sistem dia sama macam kereta. Dia menggunakan dual clutch transmission DCT. Okay, dia sama macam kereta lah. Ada gear 1 sampai gear 6, tetapi dia auto masuk. Okey, pada kelajuan tertentu. Tetapi kalau korang pakai manual, dia boleh sampai, korang boleh tarik sampai RPM merah. Jadi kalau korang memang expert power, korang pakai manual, boleh tarik sampai RPM merah. Macam itulah. Okey. So sekarang aku akan tengok, aku akan pakai mode gravel, kita tengok macam mana lah performance dia. Okey, let's go. Oi, macam tu. Baru bulan sikit. Oh Allah, subhanallah. Betul, lain-lain. Dia sergu tajam. Aku kena slow sikit, tak expert. Oi, tayar dia gelomso mat. Cuma sini korang kena hati lah, korang jangan ikut macam aku. Okay, sini kereta pun keluar masuk, so hati-hati. Orang kata at your own risk bro. Woohoo. Hui. Penat doh. Aku rasa kan, orang-orang yang main motocross ni lagi penat daripada ni tau. Hebat dah diorang. Adakah aku penat sebab aku tak biasa? Ataukah adakah aku penat sebab aku bawa beg belakang? Adakah sebab motor ni terlalu berat? Aku tak pasti. Tetapi apa aku boleh cakap, memang penat. Dekat je tadi tu, macam lari 100 meter mat. Okay. Allah Akbar. Okay, untuk motor ni, suspension depan dia menggunakan USD fork. So the absorb tu lagi sedap lah compare dengan telescopic, of course. Tetapi aku tak rasa dia fully designed for adventure or off-road. Maybe for like adventure macam aku buat ni, still okay, acceptable. And then dia punya suspension belakang juga menggunakan monoshock, which is bermaksud dia lebih stable compare dengan dual shock absorber. Itu cerita dia. Allah Akbar. Semput tu. Allah Akbar. Penat lah buat laju dah. Ni aku pakai gravel mode Aku tak berapa pasti sangat dah ke apa dia punya, maksudnya dia punya kelainan, perbezaan antara gravel mode dengan standard mode. Cuma apa yang aku boleh cakap, bila pakai gravel mode ni, dia tarik tu tayar lagi laju. Maksudnya kau sentiasa apa tu, tayar tu sentiasa terseret. Maksudnya kalau macam sentiasa slide, susah betul cakap bahasa je. Tayar tu sentiasa slide kalau pakai gravel mode ni. Okay. Tapi kalau pakai standard mode, dia slide ikat tapi tak kerap. Mungkin gravel mode ni dia tarik lagi kuat lah.
Begitulah. Okey. Alright. Oh tu jalan teruk Sul. Tak bawa dari situ lah. Sini okey dah.